sangat membantu. Very supportive, I love. Sporting lah, sporting. Very supportive. Boleh layan. Biasa. Inilah yang kami bayangkan masa mula-mula kami datang sini, tengok tempat. Inilah dia. Inilah dia. Dapat. Encik Fakrul sangat membantu hari hari. Tanpa Encik Fakrul, kami tak akan berjaya menjalankan event hari ni. Alhamdulillah. Someone who cares, someone who's simply there, oh to be loved, oh to be loved by, oh to be loved by you. Saya Muhammad Azim bin Muhammad Azman, dari ini isteri saya, Siti Narisa binti Muhammad Nazmi. Sekarang kami berada di rumah Abang Jamil Ipoh. Mixed feelings, gembira semua adalah. Kami sangat smooth lah dengan always jaga timing. So kita boleh tengok tak adalah terlalu jauh dengan timing sangat kan. So daripada nikah sampai sekarang tak ada lagi lah yang sangat daripada apa cara yang kita dapat tu, tak ada lagi lah yang slack off lah. Everything is good lah, everything is smooth. MC saya rasa okey sebab sangat mengikut protokol. Saya suka suara MC tu. Dia jelas dan nyata. Sebab dia makin lebih luas dan lebih dekat compare to yang lama punya kan. Lebih cukup lah tu. Setuju. Sangat setuju. Tadi pun dah recommend lah dekat rakan-rakan dia. Cakap, dia pun puji tempat ni. Cantik lah. Better. Mungkin mostly facilities lah kot. Kita as a bride pun tak nak fikir nak cari fotografer, nak cari makanan, nak cari vendor lagi kan. So apa yang rumah Abang Jamil dah bagi package tu, ni dah cukup lengkap lah. You just boleh add on lah. So tak payah banyak sangat fikir kan. 5/5. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Bye bye.